Apa yang Allah sebut? Dalam surah apa? Ingatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba ikut saya baca Boleh? Kena duduk tegak-tegak. Tak boleh duduk terkapit. Perut kita dah lah boroi. Kan? Lemak pun dah banyak. Lepas tu kapit pula. Jadi saluran pernafasan tu akan jadi sesak. Jadi duduk tegak untuk keluarkan suara yang nyata. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak betulkan tu. Saya suruh ikut je dulu. Wadduha. Tak mau betulkan. Okey, ada kena betulkan tu. Wadduha. Tolakkan lidah. Kena sebut juga. Lidah tolak ke hadapan. Wadduha. Jangan senyum bila itu saya tak bagi senyum. Bila ada perkataan ataupun kalimah yang bertanda fathah, jangan senyum. Maksud senyum tu tidak tarik bahagian tepi bibir mulut. Wadduha. Buka rahang. Saya tak bawa rahang saya tu. Buka rahang. Fathah makna dia buka ke fathah makna dia senyum? Habis tu senyum siapa? Sebab biasa macam tu, Ustaz ajak macam tu, Ustaz ajak wadduha. Tu tak buka tu, wadduha. Tak buka. Wadduha. Wal-laili idza saja. Saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harfu qaf jangan muncul. Qa. Betul-betul tiru mulut saya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala tak nak qala qa la. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Ikut saya punya tune tu. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Sikit lagi. Yang 11 ni dah jadi, 11 ni belum. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Okey, huruf waw kena muncul tau. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
يعطيك ربك فترضى. Jangan fatarda. Jangan hilangkan sifat takrir dan juga sifat bainiyah pada huruf ra. Huruf ra, bukan huruf da ya. Fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masya Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Kapit suara, jangan kapit. Wa wajada. Wa. Ikut bentuk mulut cik. Wa. Jangan wa. Yang tu jangan. Yang tu yang biasa kita buat. Wa wajada. Jangan. Wa wajadaka dhallan fahada. Saya kan ternampak. Saya ternampak. Okey, huruf dad yang kita belajar daripada kicik-kicik dulu sampailah sebelum kita betul-betul jumpa cara sebutan huruf dad. Kita ni kebanyakannya kita buat apa tahu? Kita duk muncung. Wa wajadaka dhallan. Ada yang buat macam tu, tanwin bertemu dengan fa kan? Dhallan fahada. Hak tu tak mau dah. Tak comel. Harfu dad dia guna, tengok besar lah ni. Tangan saya pun dia boleh telan. Tangan saya keluar kat sini. Kan? Ni boleh keluar kat sini tangan. Okey? Lidah kita ni melekat ke lidah ni Ustazah? Alah, ada sekeru. Tak boleh angkat. Siapa ada lidah? Siapa yang ada separate lidah? Semua orang ada lidah. Siapa yang ada separate lidah? Junaiza. Jangan lidah dia cute sudah. Saya takut terkoyak lidah ni. Tu lidah dah sampai. Itu lembut. Tapi lidah dah kena contiang. Contiang pun contiang lah. Lidah ni keras ya? Lidah ni keras. Lidah ni lebih lembut. Jadi kita tak mau lidah keras kuat makan sirih ni, tak mau. Ya, kita nak lidah yang lembut. Lidah lembut. Boleh ramai-ramai. Okey? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Huruf dad, ini untuk huruf dad. Sebab dalam suratul Fatihah juga ada ada huruf ad-dad. Lepas ni tak mau lagi sebut dad. Jangan duk muncul lagi bibir mulut tu. Dad. Kan? Dad. Bermula daripada lidah kita ni ibu-ibu. Boleh jolok jari tak apa. Kita akan guna seluruh lidah kita. Nastakhdim min kullu taraful lisan, janab al-yamin wal yasar. Kita akan guna sebelah kanan sampailah sebelah kiri. Dulu-dulu cikgu kita ajak dengan mata-mata kali. Kan? Yang tu lagi parah. Dia bukan tegang sini je sampai leher, sampai belakang semua.